Assalamualaikum. Hari ni kita ada depan kita ni Fire Z tahun 2024. Kereta ni duduk atas kapal tu bek lalu dah. Customer lulus dah. Untung yang atas kereta ni tahun 2024 dia mari bagi jackpot accessory model Star dah. Tu customer pakai ambil lalu tu tengok gambar. Rela tunggu. Kita puh dengan atas kapal hari Jepun. Kalau jackpot dia nya rega murah. Lepas tu dia mari dengan accessory dah. Depan ni grey model Star, body kit model Star. Lepas tu dia ada siap dengan itu model Star dah. Betul. Lepas tu kereta ni proses dia nya mari kita masuk Puspakon dah. Sebab tu nampak tak sabar dah. Kan ni nunggu lama dah ni. Kita masuk Puspakon, lepas Puspakon tu kita pergi atas tintek apa siap dah. Lepas tu hari ni kita mari sini ni kita nak servis, tintek free dah. Lepas tu servis free pula. Kita free belakang ke customer kita. Lepas tu baru ni nya ada orang komen dalam TikTok kita, hok pergi servis dengan bank tu. Tak ada workshop ke? Nak kita servis dengan bank. Hok tu servis bergerak dia. Ni workshop dia memang besar lah. Cuma hari ni kita mari kita servis sini nak tunjuk ke komen tu workshop ada. Bukan servis guna bank lah. Kita servis ni di atas untuk last step lah. Last step tu kita akan pergi atas buat detailing lah. Seperti biasa detailing tu kita akan cabut tayar, polish 3 step, macam interior detailing. Kita akan we belakang ke customer full. Gapa-gapa? Acak. Assalamualaikum. Hari ni adalah hari istimewa customer lah. Kita nak deliver kereta dia. Siap belakang dah. Polish, siap tinted ke apa dah. Kalau ada tengok video mula-mula tu, kita ada buat lagi untuk free service. Free service cuma kita bagi kalau beli di Pacang Motor. Free service tu kita ada buat di tempat nama bengkel SAG lah. Sebab sebelum ni ada orang komen kayak lekeh lah service dengan kereta. Mari dia lapik kotak ke apa. Kita panggil bank tu. Pasal nak pun dah kaya urusan. Malah ambil kereta bagi di bengkel. Tapi sebab orang komen kita tak paksa tunjuk lah. Apa nak bengkel besar lah. Bukan lekeh. Bengkel tu tempat special dah kita buat. Tinted pun kita free untuk customer. Lepas siap tinted, kita pergi atas polis. Boleh tengok keadaan kereta ni lah. Tengok body lendik molek. Sebab kita ambil grade kok tinggi. Kita hanya polis saja. Tak ada tacak-tacak. Tak ada buat gapo. Polis 3 step, clear. Comel. Kita polisnya kita buat dekat Infinite kan. Untuk bahagian luar kita polis 3 step. Untuk bahagian dalam kita buat dressing. Untuk kulit-kulit untuk naik warna. Kita buat pula premium wash. Premium wash tu kita siap cabut tayar. Masuk dalam belakang ring, belakang kerpek. Habis. Dengan sak-sobat kita masuk habis. Dia mari dengan full accessory lah. Full accessory model Star. Original Jepun. Ni lah. Awak customer jatuh hati. Customer booking tu pakai tengok atas ke apa? Kalau kita panggil ketah. Tapi ni kita atas ke WhatsApp lah. Ocean gambar Jepun. Customer tengok. Dia lah, dia di line tu, dia pandai. Yang ni comel sekali. Tengok atas gambar tu comel tu. Tapi memang pilih tempat dia buat. Tempat lain tu kita tengok tepat. Ni tengok atas kertas. Memang tempat pilih dia. Memang kereta comel. Dia mari dengan body kit model Star original. RM15,000 tak sakit ni. Dia mari dengan RL original. RT3B. Dia mari dengan ni orange sekali. Grey ni jaga pasal ni. Grey ni guna RM3,000. Lepas tu dia mari pula dengan model Star original. Siap ada tagging syok ke apa. Mari tengok mileage dia buat apa. Mileage dia baru RM9,000 lebih untuk kereta ni. Lepas tu dia pula Jepun free pula. Cash game belakang depan.
Ini dalaman untuk model Alphard Z 2024 dah. Bagi-bagi optional dia untuk dalaman ni, dia mari dengan complete belakang dah. Dia ada HUD atas dashboard ke. Lepas tu dia mari dengan kepasan ni kita tunjuk digital in the mirror, monitor, memang complete. That's lagi dah. Kau duduk di side mirror tu panggil apa? Blind spot pun ada ni. Belakang depan ada heater seat. Kalau model dulu, depan saja. Orang ni, belakang pun ada heater seat, depan pun ada heater seat. Nak sejuk, nak panas boleh belakang. Lepas tu untuk model ni, dia main dengan panoramic roof. Mari sebelah-sebelah lah. So lagi ada. Kalau model dulu ni, tarik. Ni semua automatik. Nak tutup, nak buka, hanya tekan di sini. Tengok. Macam kereta Perdana Menteri dah ni. Moja cermin bukan kali peluru tak. Mari kita pergi belakang. Sebab dia ada benda special sebab belakang ni. Kita tak ingat. Awal-awal. Memang jaga-jaga ada. Untuk kereta Jepun ni punya tiga kereta Eropah tu. Untuk model Alphard baru ni. Kalau dulu kita guna sini tak. Kita power boot dia. Tapi ke sini pun kita tak naik dia lagi. Kita power boot. Kita nak guna remote. Untuk model ni kita pakai tepi je kan. Power boot dia. Semua duduk tepi. Nak tutup, nak buka duduk tepi. Tapi di sini pun ada juga ni. Dewi belakang Jepun kan. Jepun mudah belakang urusan. Pemudah kat urusan anda. Lepas kita nak cerita bagi kat spesial ni tak. Sekala kereta Eropah kan. Buat gitu. Lalu ni pun Jepun dia. Memang tak upuh dah. Dia beri liquid saja. Liquid tak agak mana. Kena jarak jauh. Biar untungnya kereta ni. Tengok yang mana tu. Tu, dia ada tayar spare tu. Tayar spare ni nak pupus sendiri. Ada 3,500 tak boleh beli ni. Beli, bracket tak ada pula. Bracket pulak 900 je nak beli. Dia ada bracket nak tebuk body saya. Dah tarak body ni original. Mari kemak. Tak goget sikit abuk ni. Siap dengan bracket dah. Kereta ni memang perfect. Selain daripada kita buat polish dengan detailing dalam, cabut tayar ke apa tak. Saya tak ingat ada lagi ni. Engine pun kita buat detailing kan. Buat kat Infinix tak saja terbaik. Dia basuh engine, sembuh racing. Habislah pasal kereta ni. Sebab kereta pun grade 5A. Memang kereta terbaik. Asal lagi nak witik. Kena jadi pelanggan yang bijak macam customer ni dah. Customer ni dia kerja atur. Dia servis kereta tu murah. Tapi ada aksesori. Nak beli aksesori, kita tambah tu dari RM50,000 gitu. Kita tengok gambar ni tu dengan aksesori dia kira ke apa tu, untung lagi beli hot. Jadi untuk mana nak beli kereta tu, jangan tengok kereta tu murah saja. Tengok dulu spek kereta tu, aksesori gapo ada, optional gapo ada. Lepas tu free gift juga. Nak beli kena tanya juga free gift. Gapo boleh beli. Bocor lah nasi mungkin mari. Nak beli free gift ni betul free gift. Jangan kita bagus-bagus. Dia megak skala kalau beli dengan saya dengan SMS punya baca ke apa. Memang aku beli yang terbaik. Pakai kereta pun tak mari polisi showroom ni. Tak boleh. Dia kena buat lagi tempat pakar. Itu so lagi nak ayat tengok. Nombor beli. Comel merah. Customer beli mahal ni. Kali ayat juga. Takut customer baru. Tapi tak harap masuk kereta tak. DFS 50. Nak tanya pasal kereta, nak tengok kereta, boleh tengok pacar motor rekod. Lepas tu, mana nak beli kereta, boleh cari saya lah. Syafiq pacar motor. Gak apa? Bye-bye.